Wah, sangat berwarna-warni ya blok-blok di sini. Mereka kereta retro juga dan pemandangan dari blok ini sangat menakjubkan. Kami berada di Jalan Batu. Ia juga antara kawasan estet perumahan HDB yang terawal di Singapura. Satu ketika dahulu, Jalan Batu adalah kawasan pelabuhan yang sibuk sekali di daerah Tanjung Ru ini. Bahkan, jalan-jalan di sini pernah dinamakan sempena bot-bot kargo tempatan yang berlayar di Sungai Singapura pada awal 50-an hingga ke 60-an. Bila Singapura berkembang pada awal 60-an, pusat pelabuhan ini ditutup dan sungai di situ pun tiada lagi. Flat-flat HDB generasi pertama pun dibina untuk mengalihkan orang-orang kampung dari pesisiran berdekatan. Rumah-rumah pangsa pada zaman itu dibina untuk memberi warga negara Singapura tempat tinggal yang selamat dan selesa. Walaupun reka bentuknya tidak begitu menarik, tapi masih ada vibes lah. Bentuk blok yang panjang dan koridor yang terbuka menyupport udara yang sejuk dan nyaman ke dalam rumah mereka. Apa bab natural air conditioning? Struktur bangunan dahulu juga dibuat daripada konkrit yang kuat. Itu sebabnya bangunan-bangunan ini masih berdiri kukuh hingga hari ini. Dari pusat pelabuhan di tepi sungai ke estet perumahan HDB yang pertama, Jalan Batu menjadi saksi kepada perkembangan padat di Singapura. Nak tahu tempat bersejarah yang lain di Singapura? Jangan lupa untuk follow, like dan share OMG XBH.